Assalamualaikum, hai. Okey, kali ni aku nak buat siri review untuk animasi 2D pertama Leskopak yang ditayangkan di TV OK dan ada juga di apps RTM Click. So kalau korang nak tengok yang terlepas, korang boleh tengok dekat RTM Click. Macam aku sebenarnya tengok dekat RTM Click je. Aku tak tengok lagi kat TV. So apa yang best pasal cerita ni ataupun animasi siri animasi ni, aku suka 2D tu lah sebenarnya. Sebab yelah, kita dah banyak sangat filem ataupun siri-siri animasi 3D. So aku rasa macam kita dah tak banyak lah buat siri animasi 2D yang berkualiti tau. Ada sebenarnya animasi 2D, tapi bagi aku yang sikit kurang kualiti. So dengan nama Leskopak ni, aku rasa ataupun sememangnya dia orang dapat bagi animasi 2D yang quite nice dari segi dia punya visual dia memang cantik dia punya grafik tu cantik walaupun dia bukanlah satu animasi yang sangat-sangat orang kata detail lah. Dia punya lukisan tu, dia punya grafik tu, dia tak adalah detail sangat. Tone dia pun jenis macam satu tone dia kan. Dia tak ada nampak macam bayang ke shadow apa-apa kan. Dia just satu tone untuk satu color tu yang bagi aku, walaupun satu tone tu, tapi dia punya kualiti tu kita nampak memang cantik. Lepas tu apa yang juga best pasal animasi ni, dia punya sound aku tak tahu sebab aku tengok dekat handphone, so aku pakai earplug. So dia punya bunyi tu sedap Itu yang di antara benda yang aku notice bila ada dia punya macam orang kata sound effect tu. Sebab cerita Legasi Kuasa ni kisah pertarungan merebut gelaran, macam dia ada pertandingan dia lah kan. Ada pertandingan perlawanan tu kan. So ada bunyi letup-letup, bunyi aura-aura, bunyi kuasa-kuasa tu. Dia punya bunyi sedap Tu di antara benda yang aku notice. Dan yang paling aku rasa yang boleh menarik orang dewasa adalah tahap level keganasan dia. Filem ni bagi aku macam kurang sesuai untuk kanak-kanak pun ada. Tapi kalau mak bapak yang jenis okey je, aku rasa macam aku rasa aku okey je nak bagi tengok kan. Adalah kesan-kesan darah tu, bergaduh tu pun boleh quite brutal sikit, tapi tak ada teruk sangat, tapi okey lah. Aku rasa mungkin kalau yang sensitif tu mungkin tak berapa minat untuk bagi anak-anak dia tengok. Apa yang tak best pasal filem ni pula, bagi aku cerita dia agak klise je. Dia macam pertarungan, lepas tu nak cari something, macam tu lah. Dia tak adalah, kadang-kadang kau rasa macam dia ada nak tiru sikit mana-mana anime dalam yang biasa kita tengok tu. Mungkin quite agak macam tak berapa best lah. Lepas tu dari segi kualiti audio dia, macam aku cakap, bunyi dia sedap. Cuma kadang-kadang dialog dia tu macam delay sikit dengan gerakan mulut. Aku tak tahu, mungkin itu memang karakter ataupun memang design macam tu. Lepas tu mungkin aku tak ada isu kot, tapi aku tak tahu lah orang lain kan. Sebab dia punya animasi, dia bukan jenis animasi yang smooth tau. Dia macam pergerakan dia tu macam kita nampak lah frame by frame. So mungkin certain orang akan rasa macam tak best kan, ataupun yang tak biasa tengok animasi macam tu. Kalau korang nak compare kan, dia lebih kurang macam Usup Sontorian, Keluang Man. Tapi Usup Sontorian, Keluang Man tu semua disebabkan memang teknologi tak berapa canggih, so tu lagi teruk kan. Tapi kali ni dia adalah macam-macam tu sikit. Dia punya pergerakan tu tak berapa smooth, frame by frame kita nampak kan. So mungkin kat situ mungkin buat orang lain spoil lah. Untuk aku okey je. So overall cerita ni bagi aku tak nampak dia punya tarikan yang betul-betul lagi. Tapi bagi aku dia ada potensi untuk menjadi salah satu filem animasi 2D Malaysia yang baik. Itu bagi aku nampak benda tu. Sebab macam aku cakap, ada beberapa perkara yang masih boleh menarik perhatian orang dewasa kan, yang kena ganas tu. So kalau kau rasa review aku bantu korang untuk pergi tengok. Dan kalau kau nak tengok, ada dekat RTM Click. Nanti aku try insertkan dekat mana-mana dia punya link untuk tengok tu. Okay, kalau kau rasa review aku bantu, aku harap kau dapat subscribe channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum.